Sebagai negara Islam, Malaysia secara legal mengizinkan kegiatan perjudian berupa kasino. Tak selama 15 tahun, orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi. Genting Highlands Berhad ditubuhkan pada 27 April 1965. Kerja-kerja membuat jalan dari Genting Sempah ke puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mbah Dol Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sini ada cerita yaitu, Malaysia satu-satunya negara muslim yang menghalalkan perjudian. Mungkin berbeda dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang perjudian dan tidak mengizinkan bentuk perjudian. Banyak agen-agen nomor ramalan perjudian mudah dijumpai di sudut kota di Malaysia. Di antaranya nomor ramalan Toto, Magnum dan Kuda. Para penggemar perjudian dengan mudah mencari tempat dan agen nomor ramalan perjudian. Dan nomor ramalan atau lotre akan diumumkan setiap hujung minggu, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Selain nomor ramalan atau lotre, Malaysia juga punya tempat pusat perjudian yaitu Genting Highlands yang sudah terkenal seluruh dunia. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak video selengkapnya. Sebagai negara Islam, Malaysia secara legal mengizinkan kegiatan perjudian berupa kasino yang kini sudah beroperasi puluhan tahun di Genting Highlands. Pertanyaannya, kok bisa? Bukannya dalam agama Islam, itu dilarang. Alasannya mungkin cukup masuk akal jika kita pahami secara menyeluruh. Mengingat kasino resmi di Malaysia hanya mengizinkan non-muslim untuk judi. Devisa negara bertambah melalui pajak dan pariwisata, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi pertimbangan yang wajar juga. Dengan kata lain, Malaysia lebih memilih mengatur daripada menutup mata. Karena kalau dilarang total, bukan berarti perjudian hilang, tapi malah pindah ke jalur ilegal yang susah diawasi dan tidak memberi manfaat apapun bagi negara. Menurut kalian, setuju nggak kalau Indonesia juga mulai melegalkan perjudian? Soalnya, Macam mana syarikat kasino terkenal di Malaysia diiktiraf sebagai juara halal hari ini dalam Halal Police? Genting Highlands ini adalah sebuah syarikat yang terkenal dengan sektor perjudian dan juga hospitality, macam pusat rekreasi, taman permainan dan juga pusat perjudian. Nak jadikan cerita, pada tahun 2024, Genting Berhad ni dapat anugerah daripada Jabatan Agama Islam Pahang dan dinobatkan sebagai halal champion untuk negeri Pahang. Bila dengar benda ni, mengamuklah semua netizen. Macam mana Jaib ni boleh bagi halal dekat judi? Jakim tak buat kerja ke? Sabar dulu. Kita kena faham, dekat Genting tu ada dua buah food court yang dinamakan Jom Makan Sky Avenue dan juga Jom Makan Food Street, di mana dua-dua ni pemegang sijil halal Jakim. Kenapa Genting Berhad ni dapat? Sebab restoran diorang follow rules 100% sijil permohonan halal Jakim dan juga tiada sebarang cacat celah. Sepanjang 6 tahun Jabatan Agama audit, tuan tak jumpa satu pun kesalahan. Jadi, Jaib anugerahkan halal champion ni dekat food court diorang dan bukannya pusat perjudian diorang tu. Dan anugerah ni juga kita dinamakan sebagai whitelist, di mana mana-mana pemohon yang tak pernah melakukan kesilapan sepanjang renewal dan juga audit layak untuk dapatkan benda ni. Contohnya macam FNN dan juga Nestle. Jadi, yang halal kat Genting tu adalah food court. Kalau lah bunyi tinggi-tinggi macam ni, itu haram. Jangan main mesin. Korang tahu tak, selama 15 tahun, orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi. Ya, pada tahun 1969, kerajaan dan juga Perdana Menteri yang pertama ketika itu, Tunku Abdul Rahman, telah memberi lesen untuk buka pusat perjudian di Genting Highlands. Pada masa itu, kerajaan merasakan yang pembukaan kasino ni merupakan satu idea yang baik. Yelah, Genting kan terpencil. So, salah satu cara untuk tarik pelancong luar ataupun pelaburan masuk ke Malaysia adalah dengan cara pembukaan kasino. Dan apa yang menariknya, usulan untuk pembukaan kasino ni dipersetujui dalam masa 6 jam je weh. Jadi, kenapa orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi? Ini disebabkan sepanjang pusat kasino tu beroperasi, tiada sebarang larangan pun untuk orang Islam Malaysia memasuki pusat perjudian tersebut. So, disebabkan tiada larangan, kebanyakan staf yang bekerja di pusat perjudian tersebut merupakan orang Islam lah. Staf ni bukan terlibat dengan judi je, tetapi mereka juga terlibat dengan penjualan arak. Kita pun tahu di sisi Islam bukan setakat minum arak je haram, tetapi jual arak pun haram. Tapi pada 8 Jun 1983, larangan untuk orang Islam memasuki pusat kasino telah dikuatkuasakan. Ini disebabkan agama Islam semakin berkembang di Malaysia ketika itu, jadi pusat kasino ni memang tak sesuai sangatlah untuk orang Islam. So, undang-undang ni dikuatkuasakan untuk menjaga imej agama Islam yang menentang sekeras-kerasnya perjudian. Setelah undang-undang tersebut dikuatkuasakan, pengawal mula cek semua IC lah.
dan staf yang beragama Islam pun mula diberhentikan. Pada peringkat awalnya, larangan ni hanya untuk warga Malaysia yang beragama Islam je, disebabkan warga asing yang beragama Islam susah untuk dikenal pasti. So dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan akhlak dan moral umat Islam lebih terjamin. Tapi nak ikutkan, ramai je umat Islam yang masih terlibat dengan perjudian kan? So apa pendapat korang? Malaysia menghalalkan perjudian, karena dengan melegalkan dan menghalalkan perjudian bisa menambah pendapatan dan menambah lapangan pekerjaan sehingga mengetepikan hukum agama Islam. Lim Goh Tong semasa bekerja di Cameron Highlands tertarik dengan persitaran kawasan tersebut. Jadi beliau pun mula mencari kawasan yang hampir sama dengan Cameron Highlands tetapi berdekatan dengan Kuala Lumpur. Setelah lama mencari, beliau jumpa satu kawasan tanah tinggi di Gunung Ulu Kali yang berketinggian 1,800 kaki dari paras laut. Gunung Ulu Kali terletak di tengah-tengah sempadan Selangor dan Pahang. Tidak semudah yang disangka kerana untuk melakukan sebarang projek kena melalui kedua-dua negeri ini. Jadinya, Lim Goh Tong telah memulakan langkah dengan bekerjasama dengan Tan Sri Haji Muhammad Noh Omar. Lim Goh Tong menubuhkan syarikat Genting Highlands Berhad dan melantik Haji Muhammad Noh sebagai pengarah. Lim Goh Tong berpakat dengan Muhammad Noh untuk memohon tanah seluas 12,000 ekar yang terletak dalam negeri Pahang dan 2,800 ekar dari negeri Selangor. Kerajaan negeri Pahang meluluskan permohonan Genting Highlands Berhad serta merta. Tetapi Datuk Harun Idris yang menjadi Menteri Besar Selangor masa itu tidak setuju untuk meluluskan permohonan ini. Beliau hanya memberikan hak milik 99 tahun kepada Genting Highlands Berhad. Lim Goh Tong tidak setuju dengan pajakan 99 tahun. Sebaliknya beliau mahukan hak milik kekal. Akhirnya, Datuk Muhammad Noh berjumpa dengan Tun Razak yang ketika itu menjadi Timbalan Perdana Menteri supaya mendesak Datuk Harun untuk memenuhi permintaan Lim Goh Tong. Datuk Harun terpaksa bersetuju dengan Tun Razak supaya memberikan tanah seluas 2,800 ekar yang dimiliki oleh Kerajaan Selangor kepada Lim Goh Tong. Genting Highlands Berhad ditubuhkan pada 27 April 1965. Kerja-kerja membuat jalan dari Genting Sempah ke puncak Gunung Ulu Kali bermula pada 18 Ogos 1965. Dalam masa 4 bulan, semua proses permohonan tanah selesai. Tan Sri Noh Omar memiliki 602,318,000 saham dalam Resort World Berhad. Yayasan Noh memegang saham sebanyak 3,334,600 dalam Genting Berhad. Bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar, bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Amin Osman dan bekas Pegawai Bank Datuk Paduka Nik Hashim Yusof menjadi pengarah Genting Berhad. Buku The Three Swan ada menceritakan perjalanan tertubuhnya Genting Highland ini. Buku ini diterbitkan oleh MPH Group Sendian Berhad, setebal 320, ditulis Datuk Dr. Fauzia Abdullah. Di sinilah segalanya bermula. Setelah diperkenalkan oleh Tan Sri Haji Muhammad Noh bin Omar, Lim Goh Tong dapat menemui Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman untuk menerangkan kepadanya konsep untuk membangunkan Gunung Ulu Kali kepada sebuah pusat percutian. Setelah mendengar cadangan Lim Goh Tong itu, Tunku menyatakan kepadanya sememangnya menjadi hasrat kerajaan untuk membangunkan Gunung Ulu Kali. Namun projek tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana faktor masa dan keuangan. Dalam masa yang sama, keadaan politik waktu itu yang tidak mengizinkan. Tunku menyatakan kepada Lim Goh Tong bahawa sebelum sebarang pembangunan dapat dilakukan, satu jalan raya perlu dibina dari kaki gunung sehingga ke puncaknya. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya, jalan raya itu dianggarkan memakan masa 15 tahun untuk disiapkan. Tunku juga menyatakan tentang kesempitan keuangan kerana negara sedang mengalami konfrontasi dengan Indonesia. Jika kerajaan membelanjakan sebarang wang yang besar untuk membangunkan Gunung Ulu Kali, ia akan menerima kritikan daripada pembangkang. Dan ini akan menjadikan ia satu isu politik. Untuk mengelakkan kejadian ini, kerajaan merasakan adalah lebih baik diserahkan kepada sektor swasta untuk melaksanakan projek berkenaan. Pada pendapat Tunku, tawaran Lim Goh Tong tiba tepat pada masanya. Beliau meminta Lim Goh Tong untuk menyediakan satu kertas cadangan supaya beliau dapat mengkajinya. Dalam masa seminggu sahaja, Lim Goh Tong dapat menyiapkan kertas cadangan tersebut dan menyerahkannya kepada Tunku. Beliau nampaknya gembira setelah membacanya dan memberikan lampu hijau untuk meneruskan projek berkenaan. Pada 27 April 1965, Lim Goh Tong dan Tan Sri Haji Muhammad Noh membuka sebuah syarikat Sendian Berhad bernama Genting Highlands Sendian Berhad. Di antara tahun 1965 dan 1970, mereka membuat permohonan kepada Kerajaan Pahang dan Selangor untuk mendapatkan 4,940 hektar
dan 1,110 hektar masing-masing terhadap tanah pegangan bebas. Dengan sokongan Tunku, Kerajaan Pahang dengan serta-merta meluluskan permohonan mereka. Begitulah cerita perjudian yang ada di Malaysia. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.